Oh, awak tak cakap dengan saya awak pakai trompet getah. Okay guys, customer sebenarnya dia dah pakai trompet, tapi trompet getah lah. Tapi dia tak nak pakai getah, dia nak pakai besi. Okey, dia nak pakai besi. Lepas tu macam biasalah, alang-alang tu masuk coil plug rumah. Lepas tu dengan air filter daripada Umar Racing. Okay guys, okay. So customer ni tak pakai air filter tau. So sebenarnya tak bagus lah. Alright, tapi tak apa, sebab hari ni dia datang jumpa saya nak masuk air filter. Okay guys, alhamdulillah siap LCVA. Oh, mantap guys. Okay guys, saya nak owner punya mulut dia cakap. Saya ingat bang, abang terasa. Terasa? Beza sikit yang besar. Beza kan? Sikit bang, beza jauh. Beza jauh Yang ujung dia macam mana? Ujung dia bagi saya lagi sikap lah daripada yang besar. Itulah, ada sebab ke tak ada sebab ni? Pakai gitar, pakai besi, formula ni, resepi dia kan? Koyak? Macam mana boleh koyak ni? Kan? Macam mana boleh koyak? V8 pun boleh koyak, apa cerita kan? Untuk standard tak payah tukar depan 14. Tak payah usik depan. Sekarang ni awak punya masalah dua tau sekarang. Depan dengan belakang. Sepatutnya masalah kita belakang je. So, dah usik depan, ratio totally dah lari lah. Seremban mantap lah, terima kasih lah support saya. Asalnya kalau FIP sekali je basic kan. Sekali je. Lepas tu 2-3 minggu tu makin banyak FIP. Cara abang buat video pun abang tekan je kan. Satu dulu dia punya bunyi dah koyak lah. Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak tau. Okey, awak balik tu hati-hati. Seremban tu. Tak apa bang kalau saya dapat. Tak ada, kita dah settle lah benda tu. Alright, hati-hati tau.